Aiman terpaling gere. Jual beli berlabuh. Call 88006661 and 4. Have Iman and Aiman who'll help you out. He knows what it's all about. 88 sifar 6614. Pilihan tepat 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 88 sifar 6614. Pilihan tepat. Jangan tunggu lama-lama nanti kena beratur. Ingin jual, ingin beli atau ingin mau cuba berlabur. Perihal rumah, don't gotta stress nak call siapa. Ejen berpengalaman dan bertauliah, Aiman lah orangnya. Episod ini ditajakan khas oleh ejen Aiman. Nak jual, beli atau labur, HDB atau kondo, hubungi ejen Aiman di talian 88006614. Ejen Aiman, F Iman, I Aiman. Bora Mic check. yang terkini. Hai, saya Isa. Saya Yan. Dan saya Mamat. Kami Steady. Selamat kembali mendengar Bora Mic Check di Spotify dan juga di YouTube yang ditaja oleh Ejen Aiman. Okey, siapa berminat untuk dapatkan perkhidmatan Ejen Aiman boleh terus call di talian 88006614 atau siapa nak follow dekat social media pun boleh, Instagram, TikTok Aiman Ruza ataupun Facebook Ejen.Aiman Ruza. Okey, siapa yang menggunakan perkhidmatan Ejen Aiman, kalau anda menggunakan promo code kami Bora Mic Check ataupun BMC, kalau sekiranya transaksi anda berjaya, insya-Allah ada rezeki ataupun hadiah daripada Ejen Aiman kita. Mana lagi seorang? Dia ada kelas tarian tadi. Bila nak rekod je tiba-tiba last minute Ian message betul. terus dia cakap guys aku nanti tak boleh make it dah. Okey, tak apa. Tak apa, kita teruskan. Kita kena teruskan. Betul. Terus kena jalan juga. Yes, correct. Tapi kita tak berdua lah hari ni. Ya. Kita ada tetamu jugalah. Kita ada tetamu khas pada hari ni. Kita tak nak buang masa lah. Betul. Someone that everybody know. Betul. InsyaAllah. Ya, orang kata tu di kaca TV, di show sana sini. Betul. Dan beliau merupakan orang kata tu bukan saja boleh menyanyi, boleh jadi pengacara, boleh berlakon, yes. Dan boleh menari, macam-macam. So kalau nak tahu nanti kita interview dia. Okay, kita jangan buang masa. Okay, Tanpa alright. membuang masa, kita nak jemput Marina Yusof. Terima kasih. Thank you so much kerana hadirkan saya di sini. Yeah. Di Bora Mic Check. Yes. Macam mana tadi? Okay, macam kabut je tadi datang. Itulah. Dia macam dapat ini je. Okay lah, free kan this time. Okay lah, just go lah. Tu lah, Alhamdulillah. Memang susah kan Mat nak block dia Mat. Betul. Nak ucapkan terima kasih lah. Kadang-kadang kena gini tau. Dia bangsa macam bila kadang plan tak jadi. Betul. Tapi last minute macam okay go. Kosong, just go Wah, je. Alhamdulillah. Sebab actually Kak Marina ni memang dalam salah satu name list yang telah pun dalam list kita. Cuma kita nak cuma sebab kita ada listeners yang kasih nama tau. Dia nak panggil siapa untuk jemput. So Kak Marina was one of them. Cuma bila tu nak panggil tu kita belum plan. Tapi Alhamdulillah mungkin Allah nak gerakkan hati Kak Ina hari ni dia free. Kita pun pula masa nak jemput dia, dia pun cakap okey, dia datang. Alhamdulillah. Okey lah. Dapat ke sini. Ya, sedikit sebanyak kita pun nak tahulah tentang Kak Marina kan. Betul. Tarian dulu ke TV dulu? Macam tu. Because sebab bila awal-awalnya bila aku kira dah tengok-tengok TV dah nampak dah Marina Yusof. Dah ada, betul, dah nampak dah. Betul. Jadi kita nak tahulah sama ada kemasukan dalam dunia hiburan ni macam mana? Adakah through reality TV ataupun macam mana? Okay, sebenarnya kalau bagi mereka yang Gen Z ni ramai yang tak tahu sebenarnya. Sebab saya sekarang buat show-show di sekolah-sekolah kan. Jadi dapat jumpa budak-budak primary school, secondary. Jadi manalah dia kenal Marina Yusof ni macam dari mana tahu-tahu ada kan. Jadi sebenarnya perjalanan saya tu bermula daripada tarian dulu. Iaitu saya masuk dulu di Sriwana masa considered masa tu kita panggil bengkel kanak-kanak. Tapi masa I masuk tu belum ada bengkel kanak-kanak pun. I masuk Sriwana tak ada budak kecil pun. Pasal minat sangat menari, tengok TV je, tengok orang menari rancangan raya, ikut-ikut kan. Suruh arwah my father macam
memang arwah my father ni orang yang sangat supportive lah. So bawa pergi Sriwana terus jumpa arwah Cik Nong. Masa tu tak ada budak kecil pun, tapi dia kata anak saya ni memang minat sangat menari. Lepas tu kata tak ada budak-budak sini semua orang tua. Tak apa, orang tua pun dia nak ikut. So saya masuk. After few months ditubuhkan special bengkel kanak-kanak Sriwana. Wah, disebabkan rasa Kak Marina macam Yusof lah. privilege lah masa betul. tu. Okay, so masa yang Kak Marina join tarian tu, so lingkungan. Lingkungan. That's the word yang aku cari tu. Agak-agak berapa tu umur orang masa yang... tu I masuk umur 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. So kira memang minat dari kecil 4-5 tahun tu dah pergi rumah orang, kira nyanyi-nyanyi, joget-joget. Macam asal pergi jalan je kan, my mother tahu kan, okay Ina, nyanyi, kita jadi macam jukebox kan. Tapi memang minat. Menari, menyanyi tu kira memang sukalah dari kecil. So bila umur 10 tahun lebih lah saya masuk. Lepas tu umur 12 tahun tu kira dah aktif sangat di bengkel kanak-kanak tu sampai bertahun-tahun lamanya sampai dewasa lah. Jadi siapa ibu ke ayah yang ada ni seni ni? Sebenarnya dalam ikutkan tak ada satu pun dalam family. Tak ada. Kakak-kakak pun tak ada, abang pun tak ada, mak pun tak ada, memang I seorang. Jadi sebab tu bila I masuk tu, cerita dia panjang sikit lah. Bila dah masuk memang minat kan. Jadi nak pula masuk sekolah agama, sekolah Arab. Jadi confused lah si Marina ni. Dua-dua dia nak. Jadi itu yang jadi macam macam mana ni, nak menari, nak berjoget, nak pergi sekolah ini kan. Jadi itulah di antara konflik dari kecil sampai besar. Betulkan saya kalau saya salah. Adakah Kak Ina di sekolah madrasah? Madrasah, betul. Saya sekolah madrasah sebenarnya dari P1 lah, all the way. So masa yang masuk bengkel tu dah consider dalam madrasah lah? Madrasah. Saya dah jam berapa gitu lah, 10 tahun dah jam 4 lah. Tapi macam dulu madrasah tak macam sekarang. Dulu strict kan. Semua tak boleh. Jadi kita masuk pun sembunyi-sembunyi semua. So tak ada orang tahu lah? Tak ada orang tahu. Ustazah semua tak tahu. Kira kalau mana-mana buat show macam sembunyi-sembunyi kita. Even kawan-kawan pun kalau boleh kita tak bilang, takut orang macam cakap-cakap. Yelah. Dulu very sensitive lah. Kalau kita masuk nak joget ke nyanyi ke kan, jumpa kat luar ke, kalau macam budak kecil pun kalau kita free hair pun macam kira lari lah tanpa ustaz. Sembunyi gitu lah. Jadi bila dekat madrasah tu, bila ada persembahan macam mana? Adakah Kak Ina yang orang depan tu? Tak. Saya biasanya buat show semua confirm, macam kita confirm asatidzah takkan tengok. Tapi I silap. Masa tu I keluar dekat paper berita harian. Terus kena court lah. Itulah di antara tragedinya. Kena court, kena panggil, mak bapak kena panggil, kena duduk. Macam itulah cerita dia. So disebabkan insiden tu, adakah masih boleh terus madrasah ke atau actually I kena dia? choose either I nak teruskan ke tidak, because they are very very strict. Walaupun dia tak kira you budak kecil ke, budak dah besar ke, you nak choose sekolah ke, you nak choose your arts. Macam kesenian yang you buatnya. So cut story short, I sebenarnya nak dua-dua. So my arwah father cakap, okay sekarang ni Ustaz masa tu muda lah, kira kan principal tanya, kena choose satu je. Awak choose sekolah ke awak choose? Kalau awak choose ni, so kan. So I macam pada usia saya masa tu 12 tahun, yang that newspaper keluar, I masih ingat Kak Hanim Saleh yang tulis. Dia kalau sekarang jumpa sampai sekarang dia masih ingat. So Kak Hanim, right? Padahal dah bilang tau, masa tu kecil-kecil dah pandai, Kak Hanim, nanti kalau tulis jangan letak nama tau, nama panjang. So dia letak Marina pun ustazah kenal. So masa tu lah kena tampal kan dekat board tu, kena panggil, terus kena decide. Saya cakap dengan arwah father saya, okay, saya cakap saya nak choose saya punya seni. Sebab dia suruh choose satu kan. Sebab saya tahu kalau saya choose seni, anytime sekolah pun yang lain saya boleh pergi. Betul. So macam masa tu dah boleh berfikir tau, macam gitu sekali. Macam I want my dance, I tak nak ni. Tapi sekolah tak apa, banyak sekolah lain, sekolah madrasah lain yang boleh pergi. So immediate bila dia cakap, okay, you pilih ni, write letter, get out. Okay. Tapi your parents are supportive lah when you choose dance. Sangat supportive. I don't know how my parents tu
Especially my father lah. My mother orang dia macam ikut je. Dia dah menggeletar dah kaki dia. Dia cakap dah bergoyang macam ya Allah apa ni aku dekat. Tak pernah-pernah kan kena panggil anak dekat mudir punya room semua. Kena soal jawab. Kena buat pilihan. So my mother very ikut je. So my arwah father ni memang dia nak. Padahal dia boleh je cakap okay anak saya choose sekolah. Dia boleh cakap Ina berhenti ni kan. Tapi tak. Dia tanya saya untuk buat pilihan. So for that age I rasa masa tu I belum faham kan. Tapi I dah boleh buat pilihan. Bila I think back until today I rasa my father ni memang I salute lah. Betul. Anak sekecil tu dia boleh suruh anak dia buat pilihan. So itu di antara yang I rasa I respect. Because my father is orang yang paling support in whatever I do. Tak kisahlah I ke abang I ke kakak-kakak. Dia orang yang akan sentiasa ada dalam semua kita punya. Kalau I buat show, semua show dia akan datang dengan kamera dia ambil gambar, ambil ini. Dulu kan macam kamera besar. Dia mesti kat depan akan ambil gambar I. Kalau I masuk tarian ke, I masuk syarahan ke, masuk musabakah, dia mesti akan support. So that's my father lah, my late father. Kalau nak cakap pasal parents very supportive Sangat. Kita rewind sikit. Kak Ina berapa ramai adik-beradik? Saya ada 5 adik-beradik. I'm the last one. Yang nombor 5. Adakah yalah Papa's girl. Yes. Bongsu yang lah. bongsu lah. Betul. Jadi yang lain macam mana? Urutan ni abang kakak macam mana? Kakak, abang saya. Seorang je abang. Tapi the rest of your siblings semua supportive juga lah. Diorang tak ada macam Diorang sangat sportif. Sebab saya dengan abang saya je yang dekat 1 tahun gap kan. Yang lain semua macam very far. Jadi kita macam kira kakak-kakak tu macam I'm the baby in the family lah. Adakah macam semua manja lah kira. Adakah semua pun background madrasah? Tidak. Only me dengan abang je. Yang lain semua secular. Semua tak ada kena-mengena langsung. The last two ni memang macam I sendiri yang nak masuk. Pasal bila mama dia I nak sekolah kain colour pink masa tu. Hari-hari nampak satu kakak ni pakai tudung putih, baju putih, kain pink. So cakap mami nanti sekolah I nak masuk sekolah ni kain pink. I tinggal kat Chai Chee dulu. So betul-betul lah mama dia bawa sampai kindergarten pun I tak nak pergi masuk sekolah madrasah ni. So I miss my kindergarten terus masuk madrasah P1. Interesting Okay, Jamal dah tanya. Tak tahu kita tanya kan. Kalau pink tu sekolah apa? Kalau sekolah Madrasah Al-Ma'arif. Al-Ma'arif. It's a ladies sekolah dia semua girls lah. Okay. Sampai sekarang lah ada. Alhamdulillah. Okay, kita nak kita dah tahulah sikit sebanyak tentang background macam mana beliau di sekolah madrasah dan sebagainya kan. Okay, macam mana penetrate through mainstream? For industry ni TV lah. Actually memang kan dari kecil minat semua kan. So asyik masuk nyanyi-nyanyi, karaoke, competition tau. Sekali tu satu kali tu masa tu belum suria lagi Prime 12 buka Anugerah 12. Nama dia Anugerah 12. The first Anugerah 1997. So bila keluar dekat TV tu Prime 12 tu mencari bakat menyanyi dan pengacara. Sekali tu I cakap dengan my mother lah. I cakap Mami Ina nak masuk tapi macam this time tak nak try nyanyi nak try something different. Sekali tu my mother cakap nak try apa mengacara. Try lah. Mana tahu I cakap jom lah. I cakap boleh tak? I cakap boleh lah. My father cakap okay go. So register semua. So dari situlah I masih ingat I pergi ke Bestway Building tu Prime 12. Masa tu ada 600 over entries for Anugerah 12. Macam kirakan masuk tu macam tak harapkan akan terpilih lah. Macam masuk tu memang just for fun nak try. Tapi kalau dah rezeki tu rezeki kan. Sekali tu macam masuk tu audition sampai second, third, fourth. Daripada berapa ratus tu pergi ke 100 plus pergi ke 60, 30 up to semi-final tu dah masuk TV lah. Kirakan you akan macam sekarang punya reality TV sama lah. So sampailah ke final, alhamdulillah dapat nombor 2 dari bidang pengacara tu. My batch masa tu actually semua dah tak ada lah. Semua dah hilang. Tinggal I seorang je. Masa tu Suhaini, Siti Zurairia yang kita punya finalis lah yang menang. So bila masuk Mediacorp masa tu lepas tu dah Suria. Tahun 2000 tu baru ada Suria. Tapi yang herannya I masuk pengacara tapi lebih banyak diberi peluang untuk berlakon.
Pada masa tu kena asyik panggil berlakon. Masa kena panggil berlakon. Lepas tu ataupun dulu memang di TV Suria ni memang pesen diorang kalau you artis kan, you kena buat semua. Nanti satu program you buat pesta perdana, you kena nyanyi, you kena buat berlakon, you kena buat ni. So that's their style. Kalau nyanyi pun semua pre-recorded, jadi no problem. Yalah. Jadi itulah bermula I in the TV industry. Dari Anugerah 12. Lepas tu baru start hosting rancangan Hari Raya, Selamat Pagi Singapura sekejap with the newcomers macam new talent. Gitulah sampailah hari ni. Alhamdulillah. So masa yang Kak Marina bagi audition tu umur berapa? Okay, 1997. Maknanya saya 23 kot. Nanti orang buat calculation tau. Buat calculation Sekarang umur berapa tau? Tak kisah. I 22 or 23 ya. 22 Okay, alright. Masa tu kau tengok Anugerah 12. Aku Tengok lah. ingat sangat. Ya. Tengok. Tapi that time kita masih kecil lah. Korang berapa sih? Mestilah budak-budak. That's right. Budak pun tak budak sangat lah. Belasan lah. Belasan lah ya. Because itu reality TV pertama for Suria. Bukan Suria pun, Prime 12. Prime 12 Dan 2 years later, dah kirakan dah Suria lah, baru ada anugerah yang kedua. Itu yang siapa ni, Nur Azam menang, ada Rudy Johanain. Itu masih panggil Anugerah 12. Anugerah, nama dia Anugerah aja. Dah 12 dah tak ada, because 12 is because of Prime 12. So Anugerah 12, terus Anugerah, then ada Anugerah lagi, then 4 years later yang Anugerah Nurul Aini lah. I think that batch. Kita mix up sikit Yang ada anugerah nyanyi aja. Betul. Yes, ada yang nyanyi je. Yang my first one is pengacara dan nyanyi. Masih nama anugerah juga? Masa tu yes. Dia tak silap dia akan pakai nama anugerah. Cuma belakang dia mungkin ada anugerah screen, ada lepas tu anugerah screen dia ada beza-beza. Betul. Okay. Pasal yang kita tanya Hairul Anwar, Syed Azmi, anugerah je. Anugerah juga. Dia pun anugerah, yes. Betul. Dia dah later lah. So interesting. Okay, so since kita dah masuk dalam media ni lah, so nak tanyalah antara berlakon, mengacara dengan nyanyian. So rasa Kak Marina macam paling suka kalau dapat offer mana? Kalau sekarang, kalau dulu tanya I akan choose berlakon ataupun nyanyi kot. Tapi kalau sekarang I akan automatic cakap mengacara. Mengacara lah Dia dah jadi macam fall in love lah dengan pengacara tu. Macam it's just in me I rasa. Dan I rasa bila I buat pengacaraan tu, I rasa macam I can be myself. Bukan yang lain pun tak boleh. Boleh macam berlakon pun best kan, you boleh macam-macam. Tapi kalau nak untuk di television pun, kalau you nak buat berlakon dengan I punya keadaan sekarang tu, berbulan-bulan nak shoot dan sebagainya, a bit susah for me. So I think mengacara is one of the best lah yang kalau saya salah betulkan dulu time aku masih muda-muda, satu sitcom yang sekarang dah usia lah satu sitcom ni yang saya ingat, Kak Marina dengan Amy Kecil, dengan arwah alias Kadi. Apa nama title Kita itu lama sih. Aku follow situ. Itu I first sitcom. Masa tu umur I dah 24-25, tapi I jadi budak 17 tahun. Ada beradik dengan Amy Kecil. Amy jadi my adik. Dia konsep macam Under One Roof gitu kan? Yes. So tu adalah sitcom yang ramai sih Modi Show. Kirakan pada zaman tu boleh tahan lah. Orang ikut lah that sitcom. So that was your first appearance in tak, itu first sitcom. Tapi my first was Soldadu. Oh ya Tak ingat. Soldadu. Soldadu Soldadu 1, Soldadu 2. Okay, alright. Sebab jadi, kita ada season tau, nampak? Kita ada interview Abang Sani Hussein Okay, yang Soldadu aku tak ingat. Yang masa tu lah kena Sani Hussein, kena semua lah, Izzat, semua kita punya gang lah. Tapi diorang actually more on acting lah. I yang daripada ni masuk ke that was my first drama. So since dah masuk dah break through kat drama TV ni kan. Okay, orang kata tu perasaan bila nama dah orang kata tu dah well known. Well known So selalunya dulu kan bila nak buat performance, nama tak boleh letak full name kan, nak kena macam secret orang tak boleh tahu. Sekarang bila nama dah terpapar dekat TV, dekat surat khabar kan, orang dah mula kenal. So macam mana tu popularity tu? Dia mendadak ke atau during macam mana? During that time lah, masa I muda sikit lah.
Yes lah, dia macam bila dia macam berturut-turut tu orang akan kenal, akan ingat lah. So tapi okey lah, I rasa macam tak adalah macam 360 berubah ke apa, tak ada. Sebab kita dulu macam kita dulu macam happy-happy lah masuk this industry, happy-happy sampai kenal kawan-kawan yang dalam satu geng kan. Jadi kita punya happy tu bila buat shooting, buat drama, pasal kita kenal geng-geng yang best-best lah. Yeah. Tapi untuk masa tu I dah kirakan dah tak sekolah. Jadi dah tak macam worry sangat that kena orang akan panggil ke, akan ingat. So I don't really bother lah. Tapi pada masa tu belum ada social media. Jadi orang macam tak kisah sangat kot kita buat apa. Jadi banyak benda yang macam tak jadi tontonan lah. Kan? Compare tu sekarang kan macam anything pun orang akan tahu, orang akan cari tahu. Tapi during that time tu macam kita free. Macam nak pergi mana-mana pun, nak makan kat mana, nak lepak mana, orang pun tak kisah. Kalau jumpa kat luar tu, jumpalah. If not, yes, just close case kat situ je lah. Betul lah. Beza lah. Sebab kalau dulu siapa yang tengok TV je mungkin kenal lah. Nampak kat luar. Tapi sekarang ni social media macam Kak Marina cakap betul. Mana-mana pergi orang dah tahu pun muka selalu betul lah. Kita happy je. Macam ada konsert, bukan konsert lah, macam ada Suria buat this artis akan turun dekat mana ke kan, dekat dululah kat Jucat ke apa kat mana kan. Dia macam orang yang betul-betul peminat kita, I know that orang tu akan ada setiap my show. Ada juga orang yang fanatik pun ada. Ada, scary. Ada hantar surat tak? Bukan hantar surat, ada yang macam psycho pun ada. Oh iya ke? Boleh cerita tak? Macam best je. Ada tak? Tapi sebelum tu pada anda yang inginkan perkhidmatan ejen rumah, ya betul, jangan lupa hubungi ejen Aiman di talian 88006614. Ya, siapa nak follow dekat social media pun boleh, Instagram, TikTok Aiman Rozah ataupun Facebook ejen.aimanrozah. Siapa yang menggunakan promo kod kami BMC ataupun Bora Mic Check, kalau sekiranya transaksi anda berjaya, insya-Allah ada rezeki daripada ejen Aiman kita. Kita hold dulu yang tadi tu. Nak tanya lagi satu soalan ni, tadi terlintas. Bila masanya tengah busy dengan tarian, lepas tu mengacara, program TV, berlakon dan sebagainya, ada ke tidak kerja full time? Ada. Saya kerja full time. So I work in the hotel line as a secretary. Macam mana tu bagikan masa? Macam gitu secretary office hour. So after office hour, benda-benda semua selalu kita after kerja kan. Kalau ada rehearsal, kalau tarian pun after work. And then kalau kita ada macam, kalau shoot tu nak kena bagi-bagi lah. Macam sama juga lah macam sekarang, whenever you free, kalau you boleh, you free, kalau the producer agree, the director agree, baru I ambil. If not, I cannot take lah. Pasal memang dari dulu pun kita biasalah kan kat Singapore ni nak kena ada kerja full time. So memang I kerja as a secretary tu kirakan memang is a good for me lah. Memang kirakan tiap-tiap bulan alhamdulillah lah kan. Jadi itu just macam I buat TV entertainment semua is just a side income. Tapi I kerja hotel pun tak kirakan bertahun juga. Then baru I stop bila I got married and full time with Sri Warisan lah. Alright. So masa yang Kak Marina kerja dekat hotel tu, dorang tahu yang Kak Marina ni consider artis juga. Mestilah. Itu semua dah tahu. Yes, kawan-kawan semua dah tahu. So macam ada tak dorang macam take advantage macam Marina, later we got one event we need you to do this, do that lah. Ada tak? Ada kadang-kadang buat show juga bila dinner and dance gitulah. Tapi happy lah, macam fun lah kan, because you know your friends semua. I don't mind lah. Lagi benda yang kawan-kawan habis kat hotel lain lagi, you know lah, semua department ada engineering lah, technician lah, semua kan. So semua macam okay, ada artis lah dekat dalam hotel. So gitulah. During that time lah I baru like 20 plus gitu. So adalah benda-benda gitu. Faham. Peminat-peminat yang tak disangkakan. Ada tak peminat tiba-tiba datang tempat kerja Kak Marina kat hotel? Ada. Uish. Artis pun ada. Artis Malaysia pun ada cari. Ya ke? Ini cerita lama lah, tapi just for fun. Tapi biasalah orang-orang ni kalau tak tahulah diorang ni betul ke main-main ke, it's just diorang sanggup cari you. Like my boss tanya, this person particularly looking for you, gedebak-gedebuk lah. My boss cakap, sekarang tu I cakap, ni
si artis Malaysia tu sampai hotel tau dekat reception cari. I don't even give my particular ke ni. I just cakap I kerja hotel. Pasal kita buat show kadang jumpa kan orang-orang ni. Tapi biasalah orang kadang desperate. Yelah, So betul. tapi tak layan lah. So I said no, don't tell me that I'm here. So he just go lah. Macam mana diorang tahu Ahmad, kau rasa? Tak, okay. Kak Marina ada cakap hotel, nama hotel ke tak ada? I tak ingat lah. Maybe ada lah. Maybe lah. Maybe so, lah, dia pergi yeah. to all the hotel yang nama So, sama they- lah. they- Mungkin. Ataupun during interview terlepas ke kan? Betul. Keluar majalah. No, sometimes when we work with them kan, macam kadang kita ada collaboration Singapore Malaysia dengan pelakon-pelakon ni. Kadang-kadang kita berbual kita cerita lah macam orang tanya. So kita pun tak sangka macam dia ni serius lah, like macam minat kan sampai macam nak cari gitulah. Tapi kita yang takut macam I know that these people are not serious lah, of course. Ada yang dah kahwin, ada yang ni macam I don't think so lah, macam better macam jauhkan diri lah. Betul. Tak layan lah kira. So tadi nak cakap pasal yang peminat fanatik psycho. Boleh? Kalau ada? Psycho macam mana tu? Psycho ni memang very scary. Masa tu dekat Suria tu kita macam kadang selalu buat show. Bila buat show kadang-kadang macam keluar kat TV lah. Siapa artis-artis akan berada di tempat tu kan. So mula-mula kita tak perasan. Macam Suzairi semua selalu in one batch lah kita kan. So nanti every time akan jumpa orang yang sama tau. Okay. Mula-mula dia tak berbual. So macam, tapi kita perasan lah orang tu ada kat situ. So macam hi. Tapi bila orang psycho ni, you boleh perasan dia macam something wrong lah. Dia macam nak berbual, tak berbual, tapi macam tengok you, macam nak dekat you, macam perhatikan. So dah few shows. Lepas tu I macam then at one time sebelum tu I dapat call. Masa tu I masih ingat kat MRT station. Dia cakap, Marina, I tahu you sekarang dekat mana. Dia cakap, siapa ni? Oh, you kat MRT, you pakai baju biru, you gini, you tengah jalan dengan siapa. Tak takut. I macam, terus I macam tengok, ya Allah, macam ni boleh dapat nombor semua. Lepas tu jumpa rupanya dekat show, dia bilang, I actually orang yang call. Alamak, sekali I dapat jumpa lah, this is a man. Itu satu. Yang lagi satu, dah tak layan, dah takut kan. Change number semua. Suddenly sampai ke masa tu Sri Warisan masih belum di Kerbau Road dekat tempat lama. Dia Kat Tepek Tepek. Dekat Tepek. Suddenly dia datang Tepek dekat depan, then that time dia cakap, nah, ada orang cari you. Siapa sih? Dia cakap, tak tahu, dia kata peminat. Sekarang tu ada dari luar nampak gelas orang, nampak muka dia. Dia cakap, no, cakap I dah tak ada kat sini. Seram lah. Lepas tu dah gitu tak apa. Lagi satu orang ni, tapi is a perempuan. Tu lelaki dah lama tak layan, dia dah macam give up. Lagi satu perempuan ni lagi scary. Psycho dia sampai dia orang panggil macam schizophrenia. So dia every time akan datang semua my show. Nanti lepas datang dia kata, Kak, I want to jumpa you, I ada hal penting. Dia kasih hadiah, tak apa. Every birthday I, dia datang mesti nak jumpa I, kasih hadiah. Tu tak apa. Every time datang dia akan cakap, Kak, you hati-hati tahu, ada orang try to nak kill you. I cakap, apa ni? I cakap, Kak, you hati-hati tahu. I know that person. I dah macam, I bilang masa tu I cakap dengan dia cakap jangan layan, ni semua orang psycho lah. Lepas tu dia call, dia cakap nangis-nangis macam, Kak, that person is actually kan your husband tau. Part tu I dah macam nak ketawa pun yelah, ada, nak apa pun. So dia memang psycho lah, tak betul lah. Perempuan? Kenapa So dia macam tu? Lepas tu jumpa dia dekat luar pun dia macam nak kasih I barang, nak kasih hadiah, nak jumpa I dah tak layan lah. Tapi dia memang macam gitu. After many years, lepas tu I dah beranak pinak ni, terjumpa dia lah. Tapi dia dah Alhamdulillah. Terus dia cakap, Kak, do you know that I pergi go through mental punya inilah. So I macam Alhamdulillah lah jumpa dia. I cakap, I know during that state yang I kenal you gini-gini lah. Dia kata memang betul, dia go through that a long period of mental health punya ni. Dia memang tak betul lah during that time. So itulah di antara orang-orang yang I jumpa sepanjang ni. Dua, tiga orang lah. Ya. Wow, pada akak tu yang sedang menonton ni atau mendengar Alhamdulillah lah kan dah. Tapi scary. But during that time macam kita muda-muda tu macam takut lah macam betul. Dekat Singapura ni pun ada orang macam gini kan macam dekat Malaysia kat mana je kan. Macam ada. Even macam Suzari semua pun ada. Dia pun pernah kena.
satu girl ni memang fanatik. Gedebak-gedebuk. Kalau jumpa after show je nangis-nangis. Macam tak betul lah macam nangis-nangis. Terus dia cakap, Marina kalau kau nampak bilang aku tak ada tau. Macam gitulah orang-orang macam, I think a bit fanatic lah. Macam Okay, cakap pasal fanatic ni semua kan. Okay, mungkin Kak Marina pernah macam dapat yang phone call or this thing kan. Tapi kita soalan yang sama juga. Tapi pernah tak ada orang yang fanatic tapi dia jalan macam cara biasa tak dapat, dia main jalan kotor? Ada tak? Na'udzubillah tak ada. So far tak ada? Alhamdulillah. Na'udzubillah tak ada. So far tak ada. Alhamdulillah. Tak ada. Okay. Yalah, kalau ada problem. That's why. Sebab sekarang ni Yalah, sekarang betul kan lah. Senang. Orang Benda-benda kalau yang dah macam gitu tak kan. betul, betul. Yeah. So okay, tu yang bagus. Macam cerita yang kita dah dengar daripada Kak Marina herself. Interesting betul lah. Memanglah certain things happen for a reason. Yes, betul. Because ini yang orang kata tu mendewasakan kita. Betul. Dan dengan pengalaman yang ada, alhamdulillah sampai sekarang masih di kaca TV. Betul. Alhamdulillah. Selagi orang perlukan kita. Yes, betul. Because my passion is, no matter how I go, how far I ini pun, that's my passion lah. In my arts industry is my dance, and then hosting that's my passion lah. Jadi selagi mana orang perlukan, kita akan bagi yang terbaik lah untuk siapa-siapa sajalah yang masih perlukan kita. Just now you were talking about your passion. Yes. Kita nak tahu lagi deeper tentang your passion. Dari tadi orang mesti tertanya, apa Sri Warisan ni? Sri Warisan ni apa ni? Betul. Akan terjawab di bahagian yang kedua. Betul. Jadi jangan ke mana-mana. Pada anda yang inginkan penghematan ejen rumah, hubungi ejen Aiman di talian 88006614. Ya, siapa yang belum follow dekat social media, boleh follow dekat Instagram, TikTok Aiman.Ruzah ataupun Facebook ejen.aimanruzah. Jangan lupa promo kod kita BMC ataupun Bora Mic Check. Kalau sekiranya transaksi anda berjaya, insyaAllah ada hadiah ataupun rezeki daripada ejen Aiman. Dan dari itu kita jumpa di episod seterusnya di dalam Bora Mic Check. Apa-apa pun steady je.